3 alat paling mengerikan di Ejen Ali. Iris, Infinity Retinal Intelligence System. Inilah gadget ikonik yang jadi trademark Ejen Ali. Nampak macam aksesori biasa, tapi Iris membolehkan pemakai melihat dan mengawal dunia dengan cara yang tak pernah terbayang. Dari menyelesaikan teka-teki hingga mengesan musuh dalam gelap, Iris adalah kunci kepada banyak misi berjaya. Tapi tunggu, kenapa dia nombor 3 bukan nombor 1? Penggunaan Iris still ada limit guys, sebab dia memakan banyak energi si pemakai. Tapi mungkin dia boleh jadi nombor 1 kalau Bang Zaid nak buatkan Iris ni jauh lagi bahaya dan menarik. Microbug. Jangan terpedaya dengan saiznya yang kecil. Microbug ni boleh menyusup masuk ke mana-mana kawasan tanpa dikesan, sebab dia boleh berpecah dan bergabung menjadi satu entiti yang besar. Lagi satu, Microbug ni kebal tu, mustahil gila nak hancurkan. Tapi sebab dia overpower sangat, last-last makan tuan badan. Oh, fun fact, kuasa dia diinspirasikan daripada villain dalam Big Hero 6. Neurogear. Antara 3 ni, setakat ni, inilah gadget yang paling menyeramkan. Neurogear membolehkan kawalan penuh terhadap minda seseorang, di mana dia boleh mengubah mereka menjadi boneka hidup. Imagine alat ni boleh pakai kat semua benda hidup, dan sekelip mata je orang tu terhipnosis. Tapi sebab natang tu besar sangat, jadi susahlah nak pakaikan dekat mangsa kan. Sebenarnya guys, semua alat ni hebat-hebat, tapi bergantung pada si pemakai. Aku susah ikut pandangan aku je. Korang rasa mana ni alat paling bahaya dan kuat kalau disalah guna? Sila tinggalkan komen di bawah, dan jangan lupa tekan semua button yang ada.